dekat Datuk Harudin. Pergilah. Pergi sana dongdang ni antara maghrib dengan isyak. Masa maghrib tadi kita nampak majoriti jamaah di Surah An-Nur kita tu sembahyang sebelum apa ni? Sebelum maghrib. Lepas tu lagi menuntai dengan Datuk. Datuk kata ginilah, Datuk tu ada masalah sikit lah. Apa benda ni hadis ni dengan amalan kita? Biarlah dah. Ada hadis lain yang Datuk kata walaupun tak berapa kuat, cukup boleh memadai dengan amalan kelebihan ataupun fadail a'mal ni, boleh beramal dengan hadis-hadis yang kurang kuat. Berasas di situ, kalau keluarga kita di sini yang amal yang bersemayang sebelum maghrib itu, teruskan. Kalau orang tak semayang, jangan tegur, jangan marah, jangan pandang serong. Bagi ada dua-dua. Yang kalau kita sekali-sekala dah terdesak atau dia rasa tu hati berasa sayu je, sedapnya semayang, kebaslah, tak ada masalah. Jadi kesimpulan, boleh tak semayang sebelum semayang maghrib pun tak apa, semayang pun tak apa. Tapi selepas maghrib memang kena semayang, ada sunat ba'diyah. Sebelum Isyak, selepas Isyak ada. Itu kisah dia. Lepas tu waktu Isyak ni sampai ke mana Ustaz? Mungkin itu nak tanya. Tengah-tengah tu pemalas ni kan, ambil semayang lah Isyak ni sunat, sayupkan waktu. Ambil Isyak berwarga pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi bangun nak ke surau semayang Isyak. Boleh ke tak boleh? Boleh. Masalah tu. Tetapi boleh tak boleh, jadi kena ada satu ketetapan dalam minda. Kalau aku boleh bangun sebagaimana rancang, yes, dibenarkan. Kalau tak boleh, semayang awal waktu. Itu tentang sunat-sunat yang dijadikan ba'diyah qabliyah. Yang jadi isu, sunat hajat. Sunat hajat, sunat tasbih, sunat istikharah, sunat taubat, sunat apa-apa sunat tu boleh sembahyang. Yang cantik yang diamal oleh Rasulullah ialah sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Selepas azan subuh kena sembahyang sunat subuh, qabla subuh dan sembahyang subuh. Sudah nikah? Sudah apa? Boleh tak boleh? Kalau mengikut peraturan betul, selepas Isyak ni kena sembahyang sunat ba'diyah dulu. Sunat ba'diyah dulu. Itu kena sembahyang sunat ba'diyah dulu. Lepas itulah barulah dia punya hajat. Hajat ni sunat lagi sembahyang seorang-seorang. Bukan sembahyang jemaah ramai. Tetapi kita ni gunakan perkataan jemaah tu kerana ramai-ramai ada sikit dia punya syok dia tu. Dia punya penggembiraan tu. Buat hajat ni kita nak menajat, nak suar tangan pada Allah tu dengan penuh keikhlasan, kejujuran. Okey, itu satu bab semayang. Semayang ni sama awabin. Salah satu semayang awabin selepas maghrib. Bukan sebelum maghrib. 35 rakaat. Kalau nak semayang awabin tak ada kelas lah. Maka ulama buat perbandingan, semayang awabin adalah amalan individu. Pelajaran kelas macam ni amalan jama'i. Mana lebih baik jama'i. Itu kisah dia. Nak semayang awabin sekali-sekala kat rumah tu, yang tak datang jamaah, semayang awabin. Baik. Lepas tu sunat dia punya ni. Sunat apa nak cakap? Apa lagi satu yang berkenaan dengan semayang sunat ni? Apa ni? Okeylah, dah terpesong ke mana tak tahu dah. Apa lagi soalan tadi? Apa lagi Ji? Tak ada dah. Assalamualaikum. Dah habis soalan? Tak boleh kata-kata? Tak ada. Boleh berkata-kata, boleh bercakap. Boleh cakap. Tak ada. Boleh cakap. Boleh pesan,
mengajar orang. Kadang-kadang sunat awabin tak tahu. Dia tak tahu. Kena cerita makcik, kak, mak ngah semayang macam ni. Semayang sunat tasbih tu misalnya. Kena taklim, kena buat taklimat kat kampung-kampung dulu. Sebahagian besar masyarakat Melayu keluarga kita ni mati dalam keadaan tak semayang sunat. Sunat apa ni? Sunat apa tu yang kita kata tadi? Sedangkan Rasulullah kata seumur hidup ni sekali. Tak boleh sekali setahun sekali. Tak boleh setahun seminggu. Tak boleh seminggu ni tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari tak boleh seminggu. Tak boleh seminggu sebulan. Tak boleh sebulan setahun. Tak boleh setahun seumur hidup. Ni mampus sekali habuk tak pernah sembahyang. Balik nak kena mengajar. Kalau makcik nak mengajar. Makcik tak reti nak baca apa lah nak. Hantam je lah makcik. Apa yang reti cukup. Boleh tak ada masalah. Okey, lepas tu semayang yang satu kelang kabut lagi. Semayang witir. Ada ustaz-ustaz ataupun rakan-rakan kita yang agak bagi penerangan tapi tak cukup terang, sebahagian keluarga kita ni. Dia kata selepas semayang witir tak benar lagi semayang apa-apa. Itu jawapan dia tak berapa betul. Semayang witir tu semayang penutup. Jadi dah tutup dah. Tak nampak apa-apa lagi. Tak boleh. Bagi anda kata semayang tarawih bombong, lepas tu imam pun al-witru, kita pun witir juga. Saat lagi dengar ustaz kata dah lepas semayang witir ni tahajud pun tak boleh buat, semua tak boleh buat dah. Elok lah tu, tidur je. Lepas tu nak buat macam mana? Witir ni artinya tutup. Yes, tutup. Bukan tapi tutup bukan tutup macam ni. Hantam semayang lah saat lagi. Jangan duk kata tutup semayang. Memang tutup tapi bukan duk sahaja aku buka witirku lillahi ta'ala, tak ada. Semayang je terbuka sendiri. Sat lagi pula penghujung nak masuk waktu subuh tu witir sekali lagi. Jadi 2 witir. Lepas tu orang tanya macam mana satu malam 2 witir? Okey, pak aku ngajarnya tu, cakap je. Atuk aku pun ngajarnya tu juga. Banyak songi kadang-kadang tanya. Itu yang kena ajar puak-puak ni. Orang mengaji tak nak. Dia nak tutup. Dia tak, kami dengar seorang ustaz tu cakap, tu guru tu cakap selepas semayang witir tak boleh sembahyang apa-apa lagi. Okey, betul? Betul lah tu. Tapi dia tak tahu macam mana keadaan. Tok guru tu cakap dah penghujung hari, penghujung malam dah, dekat dengan nak azan maghrib, nak azan subuh. Yes lah. Ini semayang witir lepas semayang tarawih. Pukul 9.30 dah siap lah. Tak lagi sedar rongging lah. Ini masalah. Nak semayang tak boleh. Ustaz ni bid'ah. Okey, semayang terus ada buka saja ataupun alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Buka apa tu? Buka witir Ustaz. Itulah. Tak tahu nak jawab. Banyak dia punya songe dia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, buka witir. Ada ke macam ni? Sekabut. Apa yang ustaz ngajar, ustaz yang ada ni confident dia punya kewibawaan. Terus ikut yang pening-pening tu. Memang mungkin ustaz-ustaz tu kata macam tu, tetapi di ujung waktu habis. Kalau semayang witir sekali lagi, nak semayang pula berasa sedap, macam mimpi berasa halus, sayu je nak semayang, nak bersyukur dengan Tuhan. Nak semayang tak boleh dah, makcik dah semayang witir, semayang juga, peduli apa. Sekali lagi semayang balik witir, tidak jadi masalah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti dulu. Kita arrangekan fiqh dengan seimbang, dengan tauhid seimbang dengan benda-benda lain. Mudah-mudahan kita dikategorikan sebagai orang yang berjaya. Bulan depan kita touch tentang azab berkubur. Tanya, kena buat persoalan. Semua kena ada soalan. Tak ada soalan, tak jawab lah. Pakai bodoh gitu je. Kena ada soalan. Dengan tu saya minta maaf, saya bercakap dengan keluarga ni terlalu rapat. Saya nak rapat selebih lagi pada tu, sehingga kita rasa kemesraan, rasa kasih sayang kita. Kalaulah rakan kita, sahabat kita gugur seorang, kita berasa sayu, silu. Yang tu kita nak. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga sini. Saya cakaplah apa pun, tak ada siapa yang komen punya, dengar saja. Mana? Itulah cerita dia. Jadi benda ni kita nak kena lebih buat. Saya malah nak cerita ni 2-3 hari ni memang banyak dia punya songe dia. Kerainah masyarakat dia terlalu banyak. Kita tanggung dulu, ala kadar yang mampu, tak mampu kita ceritakan. Tapi yang paling berat, siapa-siapa yang ada duit, yang nak buat bisnes, 600,000 setahun jualan dia, kedai dia ada di Taman Kosas, boleh pergi lihat dan deals direct. Dengan tu, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.